Jom ke proses penghasilan. Aku ada idea. Kalau macam kita nak sampaikan, kalau kita nak buat bangunan, kita buatlah macam bangunan atau contoh jabatan ke yang famous kat Malaysia ni. Macam contoh kalau aku buat Jabatan Pulau Pinang. Dia buat menara apa tu, Kuantan ke. Kalau aku kan Sarawak, so aku kena buat tubuh. Tak pun lain-lain pun okey je. Boleh je. Maksud aku tu lah, kita macam seorang satu-satu patut boleh jadi satu Malaysia kalau tajuk dia. Tapi sebelum kita nak ukir tu, kita kena decide macam mana komposisi dia tu. Design, kena design dulu. Okey ke? Tempat menarik kat Malaysia ni. Sarawak baby ambil bangunan yang bawah. Bangunan bawah? Yang dekat waterfront. Oh, tahu. Kalau Han nak buat kecil, Han buat dua. Satu Sarawak, satu Sabah. Kalau Sabah ni Gunung Kinabalu. Konsep yang macam ni lah yang Aku rasa kan macam ni kan, macam contohlah seorang satu lino kan. Lepas tu kita ukir macam bagi setiap satu tu lah kan. Dia just macam tarikan pelancong macam tu lah kan basically. So betul lah. Sinopsis kita berkaitan dengan pelancongan. Kalau dia pergi KL, dia boleh pergi ke KLCC. Kalau dia pergi ke Penang, mana dia boleh pergi. Macam tu. Tak nak KLCC, kita tak yang menara baru Merdeka pun. Ini pun boleh juga tarikan jabatan. Ni insert gambar tu. Boleh juga. Cuba try Cuba korang cari dulu dekat phone korang bangunan apa yang korang nak letak. Nanti korang send dekat dalam group. Kalau nak buat Jabatan Pulau Pinang, dia kena sesuaikan dengan gambar dulu. Macam cetakan buat hitam putih. Susun komposisi macam Bola merah tu kalau dah hitam putih nampak. Ya, tak nampak dah. Ada satu, macam kita ukir satu ramah-ramah tu macam agak sempit. Kita gini ni. Aku takut seorang terlanjur. Kita pasal kita potong dan kita buat bingkai. Faham tak? Aku tanya pisau tu dengan baik ke tak? Tapi kena ni lah, ukur gitu. Kena begitu. Kalau gunting tak cantik dia kena. tak, dia kena macam ni tau. Dia kena print dulu ikut saiz yang kita nak. Lepas tu kita tekak dulu baru kita potong. Lepas tu baru korang gunting sendiri. Korang ukir sendiri. Tak banyak. Kita dekatkan benda tu sekali. Satu-satu baru kita. Make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know when I compliment her she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah. Her lips. Oh my God! I'm not finished. Jom teruskan dengan apresiasi karya. A few moments later. Tajuk dan sinopsis karya.
Assalamualaikum kepada semua dan selamat pagi kepada doktor. Jadi hari ini saya akan membentangkan hasil karya kumpulan kami yang bertajuk Pesona Destinasi Warisan dan Moden. Okey, jadi bagi sinopsis karya kami ini yang menonjolkan keindahan pelancongan melalui banyak aspek dari segi gabungan seni bina moden dan bangunan warisan. Warna yang cerah dan kontras menggambarkan suasana ceria, manakala kepelbagaian elemen melambangkan tarikan yang unik sesebuah negara yang menggabungkan budaya dan kemajuan. Seterusnya, deskripsi. Karya ini memaparkan gabungan bangunan moden, tradisional dan juga elemen alam seperti gunung, air serta awan. Dan fokus utama ialah bangunan yang mewakili setiap negeri dalam Malaysia sebagai simbol identiti dan tarikan pelancongan. Komposisi disusun secara berlapis dan juga bertindih yang menunjukkan kepelbagaian destinasi dalam satu ruang. Garisan tegas yang membentuk rupa geometri dan juga organik, manakala warna yang terang seperti merah, hijau, biru yang menghasilkan kontras yang menarik. Dan prinsip rekaan seperti kontras, penegasan dan kesatuan jelas dan ditonjolkan dengan bangunan sebagai fokus utama. Ruang digunakan secara padat yang menjadikan karya kelihatan lebih dinamik dan juga harmonik. Dari segi analisis. Baiklah, saya akan menerangkan kaitan analisis karya. Ini saya akan menguraikan penggunaan unsur seni dan prinsip rekaan. Pertama, iaitu garisan. Karya ini menggunakan garisan yang tajam dan jelas dan pada awan dan air, memberi kesan pergerakan. Seterusnya, dari segi rupa dan bentuk, dapat gabungan bentuk geometri seperti bangunan dan bentuk organik seperti awan, gunung dan air. Gabungan ini mewujudkan kontras antara elemen buatan manusia dan alam semula jadi. Manakala dari segi warna, karya ini menggunakan warna merah, hijau, biru gelap, biru muda dan ungu. Warna merah menjadi fokus utama kerana lebih menonjol, manakala warna biru dan hijau memberi suasana yang tenang dan seimbang. Warna ungu pula menambah kesan dramatik dalam karya. Dari segi prinsip rekaan, karya ini menunjukkan keseimbangan yang tidak formal iaitu asimetri, penegasan pada bangunan utama serta penggunaan kontra warna menjadikan karya lebih menarik. Keseluruhannya, karya ini mempunyai kesatuan yang baik melalui penggunaan teknik dan gaya yang konsisten. Nice. Seterusnya, interpretasi. Interpretasi ialah mesej tersurat dan tersirat yang ingin disampaikan dalam karya. Dari sudut emosi, karya ini mencerminkan perasaan bangga terutamanya kepada rakyat-rakyat Malaysia. Karya ini menggabungkan elemen moden dan juga elemen tradisional terutamanya dalam struktur-struktur bangunan di Malaysia. Yang pertama seperti bangunan KLCC sebagai bangunan moden dan juga bangunan DUN di Sarawak iaitu bangunan tradisional. Dalam karya ini juga, Malaysia telah mengekalkan Gunung Kinabalu sebagai alam semula jadi yang sepatutnya dikekalkan untuk generasi akan datang. Hal ini telah menunjukkan pembangunan yang harmoni antara pembangunan dan juga alam sekitar. Ini menunjukkan rakyat yang bersatu antara berbilang kaum dan juga berbilang budaya. Karya ini telah menunjukkan destinasi-destinasi pelancongan di seluruh Malaysia, tak kira di Sabah, Sarawak ataupun Semenanjung untuk menarik tarikan pelancongan dan juga menjana ekonomi negara. Oh my God! Dari segi penilaian. Akan menerangkan apresiasi karya iaitu dari segi penilaian. Dari segi penilaian dapat kita lihat karya Pesona Destinasi Warisan dan Moden berjaya menggabungkan elemen moden, warisan dan alam semula jadi secara harmoni. Dari segi komposisi, susunan imej yang padat tetapi teratur memberikan keseimbangan visual yang baik serta menampilkan fokus kepada bangunan utama seperti struktur moden dan tradisional. Kemudian, penggunaan warna kontras seperti merah, biru dan hijau sangat berkesan dalam mewujudkan suasana yang ceria. Warna-warna ini bukan sahaja menarik perhatian, malah membantu membezakan setiap elemen dalam karya dengan lebih jelas dan tersusun. Teknik cetakan juga menunjukkan kawalan yang baik dari segi garisan dan perincian, walaupun masih terdapat sedikit ruang untuk diperhalusi. Dari segi idea pula, karya ini kreatif dan relevan dalam menyampaikan mesej tentang kepelbagaian sektor pelancongan di Malaysia. Yang terakhir, teknik dan proses penghasilan.
Baiklah, kami akan bentangkan tentang proses penghasilan bagi karya pesona destinasi warisan dan moden, iaitu karya bagi tutorial pada minggu ini. Jadi proses penghasilan karya ini iaitu dimulai dengan membuat lakaran di aplikasi digital, seterusnya dipindahkan kepada kertas dan seterusnya dipindahkan kepada papan lino. Jadi karya ini kami hasilkan dengan menggunakan teknik jigsaw, iaitu teknik memotong beberapa bahagian dan mencantumkannya semula untuk menghasilkan sebuah karya yang kreatif dan cantik. Jadi karya ini kami buat menggunakan teknik jigsaw supaya penghasilannya cepat dan menggunakan pelbagai warna pada masa yang sama. Karya ini juga kami hasilkan menggunakan kesatuan visual dinamik, iaitu teknik menghasilkan karya yang lebih berwarna, dinamik dan mempunyai nilai estetika yang menarik. Sangatlah suka